Assalamualaikum. Okay. Ni satu lagi aku nak share. Dan kalau aku nak cerita kes macam ni first time semenjak yang aku jumpa lah, first time. Aku tak pernah jumpa sebelum ni, ini first time yang aku jumpa. Pertama kali aku jumpa. Jadi owner ni kata van dia macam puli tercabut ke apa dia tak tahu. Jadi dia towing van kat sini, tiba-tiba bunyi kasar. So aku dah keluarkan radiator, aku dah keluarkan semua dah, aku dah keluarkan condenser aircon, aku dah keluarkan kipas dia. Tapi aku cerita A to Z Kipas memang kurang cantik. Kat sini ada bocor air. Cuma yang ni korang tengok. Aku pusing pakai tangan pusing pakai tangan. So enjin ni condemn ke sampai boleh pusing pakai tangan? Kita tengok dulu kat sini. Tengok dulu pusing pakai tangan ni. So jadi kalau cerita kat sini, yang rosak ni puli ni. Puli dengar. Tu aku kata first time. Nak skru puli ada? Tengok betul-betul. Ada tak skru puli? Skru puli masih lekat. Sekarang ni, kita pasang spana ni, kita pusing puli. Ini ada masalah ke tak dengan enjin? Kita tengok Tengok kat sini, tengok. Dia punya rocker arm gerak tak? Gerak tak rocker arm? Bunyi ada macam ada pressure. Macam ada pressure So aku akan buka tengok puli ni macam mana nanti. Puli je masalah ke ataupun enjin yang masalah. Tapi kalau pada pandangan aku, andai kata kalau betul puli yang masalah, puli ni berpusing, dia ada magnet key. Ada magnet key ataupun ada lock key yang dekat situ, dekat crankshaft tempat duduk puli ni. Kat sini tak ada sebarang bearing Jadi, andai katalah dia punya lock tu tercabut ataupun patah, dia boleh berpusing. Tapi, kalau crankshaft tempat duduk puli tu tak rosak, selamat. Kita boleh just tukar puli, bubuh balik key dia. Tapi kalau shaft tempat duduk puli tu yang rosak, mau tak mau kena turun enjin. Okey? Nanti kita update.